Maknanya kesalahan tu tala ke kita. Kekurangan dan sebagainya, apa yang kita rasa tak suka tadi tu, jangan salahkan siapa. Kan? Cuba salahkan diri kita. Pasal aku lambat semayang kot. Sebab tu aku terjatuh tadi. Pasal aku lama tak tegur mak kot. Pasal ini semua tala ke kita. Kan? Patutlah rezeki sempit, patutlah duit tak masuk lagi, patut ni, jangan salahkan siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati. Yang jawi kita dah sampai pada muka surat 82. Perenggan yang di bawah. Iaitu baris yang ke-8 daripada bawah. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan adapun kelakuan, maka engkau sukacita dengan Tuhan yang memberi nikmat serta engkau membesarkan akan Dia. Ini berkaitan dengan apa ni? Syukur. Kita tengok tajuk dia pada muka surat 80. Iaitu pada menyatakan syukur. Jadi pada sudut kelakuan, bagaimana tindakan kita, reaksi kita untuk melahirkan kesyukuran kepada Allah, iaitu kita kena rasa seronok, suka cita. Ya Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita, sekian-sekian nikmat yang tak sama antara seorang dengan seorang yang lain. Ada yang dapat banyak, dapat sikit. Tak dapat pun dengan mata kasar kita tak nampak. Kira kita jawab tak dapat. Sebut juga Alhamdulillah. Kan? Sini ada keterangan dia. Ni ada keterangan dia kat sini. Jadi pertama sekali, lahirkan kesyukuran kita dengan menyebut Alhamdulillah. Seperti yang pernah Nabi sebut, Idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nabi ni apabila lihat suatu yang menggembirakan Nabi, diserupa juga kat kita ni, kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang menggembirakan kita, lahirkan kesyukuran, sebut alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan apabila Nabi melihat suatu yang Nabi tak suka, wa idza ra'a ma yakrahu, ada juga benda yang kita tak suka. Biasa ni dunia. Akhirat besok duduk dalam syurga, semua kita suka. Tak ada satu yang kita tak suka. Dunia ada suka, ada meluat. Kan? Kan senang nak cari sifat berlawan tu. Suka lawan meluat.
Tapi kalau kata suka tak suka, leceh. Tak banyak bahasa. Tinggi tak tinggi. Cari lawan kan senang. Tinggi, pendek. Gitu lebih kurang. Jadi dunia ini penuh dengan ujian. Ada yang kita suka, ada yang tak suka. Bila kita tak suka sesuatu, nak sebut apa? Ngamuk, Ustaz. Saya kreatif sana sini, benda kita tak suka. Bukan cara Islam. Cara Islam, apabila kita tak suka sesuatu, Alhamdulillah, sebut juga. Sebut juga, ni macam tak betul ni. Hadis ni hadis sahih. Kalau nak kata tak betul hadis sahih, silakanlah. Kita tak boleh nak kontrol orang. Tapi sebelum kita nak kata silakan, ke nak marah, ke nak tegur dia, abang dulu, tahu tak status hadis ini? Sahih. Nabi apabila sesuatu yang Nabi tak suka, Nabi sebut Alhamdulillah ala kulli hal. Yang tu. Tak suka pun sebut Alhamdulillah. Suatu yang kita tak suka sebenarnya baik untuk kita. Banyak contoh kita sebut. Banyak dah contoh ustaz-ustazah di luar sana pun sebut. Mula tu tak suka. Lepas pada tu dia kata yang ni aku suka sangat. Jadi kita tak tahu rahsia kehidupan. Yang tahu Allah yang maha mengetahui. Tu macam mana Ustaz? Ikut cara Nabi. Suka ke tak suka ke? Alhamdulillah. Tak suka, contohlah banyak yang tak suka. Macam mana? Kita suka, Alhamdulillah. Hujan turun kan? Dia setengah tak suka hujan turun. Dia kata payah nak ke sana ke sini. Ada kereta tak apa, motor. Bersekat, kena hujan. Ni aku tak suka. Fikir kalau hujan tak turun. Mana yang mau? Tak turun dengan turun. Alhamdulillah ala kulli hal. Kok mana pun, segala pujian bagi Allah Ta'ala sahaja. Ada hikmah dia, ada rahsia dia. Hadis Ibnu Majah pada nombor 3003 sahih daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka apabila kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala, serta kita membesarkan akan Allah Ta'ala dengan penuh ta'zim, kezakat kita sebut, kita zahir pada sudut tubuh badan kita, melambangkan kesyukuran tersebut. Dan di samping itu, kita menghinakan akan diri kita. Seperti Syekh Abdul Qadir dia kata, dan menghinakan akan diri engkau. Maknanya kesalahan tu tala ke kita. Kekurangan dan sebagainya, apa yang kita rasa tak suka tadi tu, jangan salahkan siapa. Cuba salahkan diri kita. Pasal aku lambat semayang kot. Sebab tu aku terjatuh tadi. Pasal aku lama tak tegur mak kot. Pasal ini semua tala ke kita. Patutlah rezeki sempit, patutlah duit tak masuk lagi, patut tu, patut ni, jangan salahkan siapa. Aku tak balik kampung dah. Mereka buat kat aku macam aku tak balik kampung dah. Aku tak tegur mereka dah. Itu, ini dan sebagainya. Tu kira nak salahkan orang. Bukan corak kehidupan seorang Muslim yang sebenar kau macam tu. Dan ada pun pekerjaan, dia kata di atas tu apa dia? Kita bila kita nak bersyukur kepada Allah Ta'ala, dia kena ada 3 perkara: ilmu, kelakuan, pekerjaan. Masuk yang ketiga ni. Jadi bila kita sebut sambungan-sambungan ni, kita jangan lupa yang awal tu. Ni apa ni? Yang ketiga ada pun apa semua ni sambung kat mana? Tu atas tu sikit ya, perenggan yang kedua. Bagi siapa yang ada kitab.
Tengok perenggan kedua, oh patutlah tak sat kelakuan, ni pekerjaan. Ingat tuan-tuan, sebulan tak kuliah ni. Kuliah kemarin pun hari ni boleh lupa. Tambah sebulan tak kuliah. Tapi kalau sebulan tak kuliah boleh duk ingat, alhamdulillah, power lah ingatan kita, tak perlu kismih minda pun. Tengok orang kadang-kadang dia perlu kepada sesuatu untuk kuatkan ingatan dia. Ada setengah tak payah. Kalau aku kata kismih lagi tumpui, tu dia. Jadi kata apa? Orang tak sama. Dan ada pun pekerjaan tindak tanduk kita. Apa perlu kita buat? Maka iaitu bahawa engkau pakai segala nikmat itu pada yang disuruh Allah Ta'ala. Semua nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita, yang ada pada tubuh kita, yang ada samping kita, dekat kita, apa Allah Ta'ala bagi, RM2 seumpamanya harta-harta yang kita miliki itu, maka kita pakai, maksud kita guna seperti yang disuruh Allah Ta'ala, tiada pada yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu lambang kesyukuran. Dia tak cukup dengan alhamdulillah tapi buat maksiat. Alhamdulillah zikir berkamin tapi mata tengok maksiat, mulut sebut maksiat, tangan kaki sentuh yang maksiat. Apa faedah kita sebut kat mulut walaupun buih-buih, setimba-setimba buih keluar kat mulut dia, dia zikir alhamdulillah tu, tak ada faedah langsung. Silap-silap zikir tersebut kutuk dia balik. Jadi kerana itu syukur ini bukan pada lidah sahaja, pada otak, pada pemikiran, pada hati benak, pada tangan, kaki, jari, itu ini. Apapun yang ada pada kita. Syukur ke semua selain mulut sentiasa bertahmid memuji Allah Subhanahu wa ta'ala.